Ini adalah termostat. Apa dia termostat ni? Okey, mula-mula kita perlu faham apa saja yang dikatakan dengan termo itu bermaksud suhu. Okey, dan stat tu adalah pemula lah ataupun starter. Okey. Dalam konteks laluan air ni, dia membuka laluan air. Jadi termostat ni adalah valve yang membuka laluan air dari radiator ke enjin. Kenapa dipanggil termostat? Sebab valve ni ataupun injap ni kendalian haba. Okay, apabila water jacket panas, wax di dalam ni ataupun lilin di dalam silinder ni dia akan cair. Dalam masa yang sama, spring ni akan menjadi kendur. So valve akan terbuka. Apabila coolant menjadi sejuk, spring ni akan tegang semula dan wax akan menjadi sejuk. Dan spring ni akan tegang semula dan menutup injap. Bagaimana cara pasang? Okay, cara pasang, pastikan bahagian yang ni berada dalam blok enjin, yang ini menghala keluar. Okay, yang ini berada di housing thermostat ni lah. Kenapa bahagian ni perlu dalam blok enjin? Sebab dalam blok enjin tu dia ada air kan. Okay, apabila air dalam blok enjin ataupun kita panggil water jacket, apabila water jacket tu panas, valve ni akan terbuka lah sebab di dalam ni ada silinder. Okay, tetapi kalau kita letak dia begini di luar, yang ni sampai bila-bila tidak akan panas sebab yang ni air dari radiator. Okay. Kalau terbalik, yang ni air dari radiator sampai bila-bila tidak akan panas silinder di dalam ni. Bila dia tidak panas, dia tidak akan dapat membuka valve. Sama ada kereta kita menggunakan electric cooling fan ataupun mechanical cooling fan ataupun kita panggil mounted engine cooling fan, jangan tanggalkan termostat ni. Okay? Sebab kalau kita tanggalkan, salah satu sebab kesannya ialah enjin kita tidak akan panas. Okay? Enjin kita tidak akan mencapai suhu yang sepatutnya. Contohnya 76, 80, 82. Suhu-suhu ni penting untuk pembakaran. Kesan lain lagi selain enjin tidak pandai panas, enjin kuat makan minyak. Bagi enjin yang menggunakan penyejuk mounted engine cooling fan ni, seperti inilah, okay, kembaran ni. Yang ni kalau radiator tidak panas, clutch cooling fan ni dia tidak akan berfungsi. Okay, ini adalah clutch. Dia perlukan haba daripada radiator ni supaya clutch ni berfungsi. Jadi kalau enjin kita tidak panas, radiator tidak panas, clutch tu tidak akan berfungsi. Apabila kita bergerak laju, kipas ini pun tidak bergerak laju. Sepatutnya bergerak laju sebab clutch tu dia akan release. Bila kita bergerak laju dan radiator panas, clutch tu dia akan release dan putarannya lebih laju daripada biasa. Okay? Dia double. Pusingan tu akan double. Jadi jangan tanggalkan termostat. Tidak kisahlah bagaimanapun